Benarkah pokok atau dahan yang ditanam atas kubur itu mendoakan si mayat? Tidak benar, tetapi benar. Ada orang mati, dia tanam ayah dia, yang ditanam pokok-pokok kecil pula atas kubur. Orang tanya, berapa tanam pokok ni? Dia kata, pokok ni mendoakan bagi mayat. Okey? Benar atau tidak? Tidak benar. Dah boleh tak buat? Boleh. Boleh tanam pokok? Boleh. Dah yang tidak benar apa? Dia mendoakan bagi mayat. Dah yang benar pokok bukan berdoa bagi mayat. Pokok itu bertasbih kepada Allah. Okey? Satu hari Nabi berjalan. Kena alik lah. Kenapa? Nabi berjalan dengan sahabat ikut belakang. Siapa di depan tu Nabi berhenti. Ada dua kubur. Okey? Nabi kata innahuma yu'azzabani. Dua kubur ini sedang kena azab. Orang tu lah. Okey? Wa ma yu'azzabani min kabir. Bukanlah sebab dosa besar dia kena azab. Bukan rasuah, bukan rogol bersiri, bukan bunuh orang. Amma ahduhuma la yatanzi anil baul. Salah satunya tidak basuh najis ketika berak kencing. Wa amal akhar, yang satu lagi pula mayat, yamshi fil ardi namimah. Duk laga-laga orang. Faham tak? Suka laga orang. Tahu laga orang? Lalu Nabi minta pelepah kurma yang masih hidup. Hak kering Nabi tak mau. Hak masih hidup. Nampak? Dan Nabi patahkan dua. Patah dua. Okey? Nabi cocok satu kubur dan satu lagi kubur. Faham tak lagi? Orang kata kenapa buat begini Rasulullah? Selama mana selama mana yang pokok ini masih hidup, nampak lagi? Dia bertasbih kepada Allah, mudah-mudahan mendapat tumpang ringankan azab si mati di dalam kubur. Benda tu tak salah, tapi salah faham. Dia bukan berdoa untuk si mati. Faham? Yang berdoa untuk si mati anak dia. Awaladin salihin yad'ulah. Faham? Hak kita tanang ni, dia bertasbih kepada Allah. Semua yang hidup yusabbihna Allah, bertasbih kepada Allah. Tiap tempat yang bertasbih turun rahmat. Mudah-mudahan rahmat itu meringankan azab si mati. Nabi kata malam yai bisa, selama belum mati pokok ini dapat rahmat kepada si mati. Jelas lagi. Bukan marah buat, ngaji dulu nak buat. Dah.